Beza silver dengan black ni, silver dia murah banyak. Kemudian black dia mahal sikit disebabkan kalau tak silap aku, yang silver dia punya audio untuk video dan video kot. Dia lebih, yang orang kata lebih padu. Yang silver ni dia biasa-biasa je. Hampa nak tengok comparison, bak harga, bak spek, hampa tengok dalam internet lah tu. Okey. Kalau physical body dia, okey, physical body dia masih cantik. Nampak macam renggang sikit. Kalau ikut sejarah GoPro geng, okey, apa yang membezakan GoPro 7 dengan model sebelumnya? Okey, GoPro 7 dia start ada stabilizer kalau ikut sejarah. 6 ke bawah tak ada stabilizer. So dia antara body yang best lah. Aku lebih suka kalau dari segi saiz GoPro 7 berbanding 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebab apa? Dia kecil, compact, ringan. Itu baru kita panggil action cam. Yang baru punya dia dah besar. Dia besar sebab apa? Depan dia ada screen. Kemudian screen belakang lebih besar dan dia lebih berat lah kan. Itu antara punca orang kata dari segi berat tak apa nak best. Tambah-tambah macam kalau kita naik motor. Kita naik motor nak buat sini, buka helmet apa semua. 7 antara yang the best lah. Okay. So cuma dia ni, okay, bateri dia built in. Tu satu kelemahan dia sikit lah. Okay. Record dia mana? Aku pun lupa dah. Oh, memory card dia dah buka kan. Pasal tu aku cari tak jumpa. Okay. So far yang aku tahu GoPro ni tak boleh on kot. Kita test on. Kita test on, tak boleh on. Okay. Biasanya GoPro ataupun mana, ada bunyi. Okay, ada bunyi tapi skrin semua tak menyala. Ada bunyi kan skrin boleh menyala. Okay, skrin tak menyala. Okay, tak apa. Okay, kebiasaannya kalau GoPro apa, tengah aku cakap ni dia boleh on, dia tak boleh on, tapi dia ada bunyi beep. Mungkin dia restart kot. Tak apa, kita sambung. Kebiasaannya siapa yang terkena GoPro apa restart, tiba-tiba tak boleh on, lama tak pakai tak boleh on, masuk dalam ayak, keluar tak boleh on, skrin belakang jadi gerak-gerak dan sebagainya apa semua. Action cam ataupun kata GoPro, dia sangat-sangat susah nak rosak game. Seriously. Sebab tu nama dia GoPro. Kebiasaannya yang customer hantar aku macam-macam case ada kan. Okay, aku buka, aku servis balik. Even ada yang masuk dalam banjir pun aku buka, aku servis balik, tak payah tukar apa pun, dia dah elok. Okay, itu rezeki orang lah kan. Cuma, okay, bila hampa hantar dekat aku akan ambil duit kerja. Duit kerja untuk aku buka, aku servis dan aku check balik lah kan. Okay, let's say lah, bila aku buka, aku servis, aku check apa semua, aku pasang balik semua elok, dia menyala. Hampa tak payah bayar extra apa. Tapi bila aku buka, aku servis, kan? Aku buka, aku servis, jumpalah, okay, contohlah, okay, bahagian A, bahagian B, bahagian C, rosak. Item tu kena tambah RM50, RM100, RM200 dan sebagainya. Aku akan tanya customer, bang, yang ni kak, yang ni kena tambah duit. Nak buat tak? Sebab ada barang dia rosak. Okay, kalau dia kata buat, kita go on, kita buat. Kalau dia kata dia tak mau buat, kita berhenti setakat tu je lah. Okay, mudah, senang je. Orang kata hampa nak deal dengan aku. Okay, hampa ada soalan fotografi nak tanya pasal action cam, kamera, lens dan sebagainya, hampa WhatsApp aku, nombor aku ada bawah tepi atas. Okay, hampa tanya, jangan call biasa, jangan call apa tu WhatsApp, aku tak suka jawab. Okey, hampa hanya text message, voice message ataupun video message, hampa tanya direct kat aku, insya-Allah aku jawab. Let's say kalau aku tak jawab tu sama ada aku tak boleh buat ataupun aku terlalu busy ataupun soalan tu banyak kali berulang dan sebagainya. Hampa boleh tengok dalam video-video aku, sebab kadang-kadang kebiasaannya tajuk aku lain tapi isi dalam dia lain. Kena rajin tengok semua video-video aku lah. Yang tu je, simple je. Okey, lagi satu, bila apa jadi kes-kes macam tu, contoh tak boleh on apa semua kan, ada setiap orang tak nak, okay, hampa pergi dekat tempat lain apa semua, hampa kena bayar mahal. Padahal buka servis elok dah, okay, dia murah je kan. Kadang-kadang ada orang lah, okay, dia charge extra daripada rosak, padahal tak rosak pun. Itu nasib hampa tak elok lah kan. Dan bergantung pada ilmu dan rezeki masing-masing. Okay, sebab dalam 5-6 biji aku buka, okey, biasanya lah, okey, 4-5 biji elok balik. Kita servis je.
tak payah replace apa pun. Dalam sebiji itu kadang-kadang memang kena replace. Sebab apa? Benda manusia buat tipu lah. Orang tak boleh perfect. Okey, buka tu elok apa semua. Itu tipu lah. Kita bukannya Tuhan apa semua kan. So, okey, takat tu je aku cerita pasal hari ni. Kemudian aku niaga di Aitam Penang. Okey, kalau katakan hampa jauh, contoh macam ni daripada Sarawak kan, jauh hampa boleh post. Kalau kata hampa dekat, hampa boleh walk in jumpa aku. Waktu niaga aku 8 pagi sampai 5 petang. Okey. Isnin sampai Jumaat saja. Biasanya Sabtu Ahad aku cuti, kadang-kadang ada Jumaat Sabtu Ahad aku cuti. Cuti sekolah bergantunglah, tengoklah keadaan kan. Tapi by post 365 hari boleh post. Tapi let's say lah hampa duduk Kedah, hampa duduk Perak, hampa duduk Perlis, hampa walk in nak jumpa aku. Simple. Okey. Contoh hari ni. Hari ni pukul 3 petang hampa nak jumpa aku. Pagi tu baru hampa deal dengan aku. Tak payah nak duduk 3 hari awal. Dia mudah macam tu je lah. Kat mana aku ada, kadang-kadang aku tak ada kat sini. Aku ada dekat point B, point C. Jumpa kat situ lah. Okey, mudah. Jadi mudah. Tak risau. Lagi hampa lambat ke aku lambat, ada kerja lain apa semua kan. Okey. Siapa yang biasa deal dengan aku tahulah kan. So far yang tu je. Bye. Assalamualaikum.